Sciatica adalah keadaan perubatan di mana terdapat kesakitan yang menjalar dari bahagian bawah belakang sepanjang kawasan gluteal dan pergi sepanjang paha, sama ada di bahagian depan atau belakang, dan boleh pergi hingga ke kaki juga. Ini adalah istilah perubatan biasa, istilah bukan perubatan yang digunakan oleh pesakit dan populasi secara umum. Tetapi sebenarnya sciatica ini adalah kesakitan yang berasal dari belakang kerana cakra tergelincir. Jadi ini disebabkan terutamanya oleh penonjolan cakra, dan kadang-kadang juga boleh berlaku kerana kerengsaan langsung saraf sciatik akibat duduk berterusan di permukaan keras, atau kadang-kadang tumor saraf sciatik atau jangkitan virus pada saraf sciatik atau plexus lumbosakral. Jadi pada dasarnya ia adalah istilah yang digunakan untuk kesakitan yang menjalar dari belakang ke kaki dan boleh disebabkan oleh cakra atau kerana saraf sciatik itu sendiri.